Seriously, ni air cushion tisu yang tebal weh dari Botare. Sebenarnya apa beza air cushion tisu dengan tisu-tisu yang lain? Air cushion tisu ni dicipta untuk lebih penyerapan. Kalau contoh kita nak lap minyak ke, nak lap air ke kan. So yang ni sangat-sangat bagus. Dia tak mudah terkoyak dan dia sejenis tisu yang tahan lasak. Okey, yang chicken grab kali ni air cushion dari Botare. Dia punya satu saiz M lah. Ada 100 sheets dalam ni. Nampak? Ni tisu dia. Kata ada dekat macam. Tengok tekstur dia dekat-dekat macam tu. Yang ni kalau contoh kita nak lap dapur kan. Kalau contoh kita nak lapik, nak hasil gorengan ikan ke nugget dan sebagainya, boleh kita lapik je. Sebab dia memang menyerap minyak sangat banyak. Dan tisu ni memang tahan lah salah. Okay, so untuk yang mana yang tengah cari tisu yang tebal, tahan lasak, lepas tu tahan lama, boleh. Dalam satu box ni dia ada 20. Yang ni memang versi tebal lah. Kan berbeza daripada tisu-tisu yang sebelum ni. Tisu ni bila pakai dia tak tengah sedak-sedak tau. Jadi orang kata okey sangat lah kalau nak lapik makanan ke, mungkin dalam kereta tu kita nak makan apa-apa ke, boleh kalau kita nak lapik, nak lap muka dan sebagainya pun boleh. Hingus anak tu pun boleh kalau kita nak gunakan tisu ni. Yang ni versi tebal, versi air cushion. Jadi untuk yang mana yang berkenan rasa macam nak juga, untuk standby lah dekat rumah. Kan satu kotak ni tahan berbulan-bulan tau. Jadi boleh grab lah dekat Bedroom Skin.